Okay, finally ada seorang kawan aku ni, dia beli kereta EV baru tau. Dan EV ni dia special sikit. Ini dia guys, Hakim Teku. Faiz, Tahniah apa khabar? untuk EV pertama dan ini adalah Proton Emas 5. yes. Kau tengok bukan main tinggi lagi dia, tapi Emas 5. So aku tanya kau, Hakim. Yes. Kenapa kau beli Emas 5? Kenapa bukan Emas 7 ke Tesla ke BYD dan sebagainya? Kenapa? Jawapan aku simple lah. Okay. Harga. Okay. Kalau kau tengok harga dia, versi aku ambil ni Prime. Okay. So harga dia 50 lebih ribu je. EV paling murah. Dan actually specs yang ditawarkan berbaloi lah. Aku tengok dia punya specs, aku test drive. Aku rasa berbaloi dengan apa yang aku bayar. Tadi pun aku dah test kereta dia, dah naik, dah tengok semua benda. Dan ini first time actually aku naik dan drive Emas 5. Surprisingly, memang totally worth it lah. Dan Hakim buat pilihan yang kira tepat lah untuk beli Emas 5 ni. Dan kenapa warna putih? Kenapa bukan warna purple ke, warna pink ke? So aku rasa warna putih ni simple lah. Lagipun aku punya Activa sebelum ni pun warna putih juga. So adakah kau rasa ini akan menjadi EV pertama dan akan ada EV lain lepas ni, kau rasa? Soalan menarik lah sebab salah satu sebab selain pada harga dia murah, sebab aku tak nak spend banyak sangat untuk EV pertama. Sebab Okay. aku nak try experience EV tu macam mana. Okay, faham? Adakah aku memang sesuai ke? Sebab rumah aku bukan landed, rumah Okay. aku kondo. Okay. So aku nak try dulu, tengok setahun dua, kalau ngam ada bajet lebih, rezeki lebih, kita upgrade. Itu yang kita nak dengar. Sebab aku tak rasa dia akan guna Emas 5 ni dalam masa yang lama. Kenapa? Sebab range dia tak cukup. Tadi aku tanya dia pun, dia macam rasa sedikit menyesal dengan Prime ni. Yelah, harga dia semua okay. Everything good. Cuma range dia macam Kurang very sikit limit. 225. 225 itu yang dia tulis dalam paper lah. Tapi actual dia, aku rasa tak dapat 200. 109 lah. Below than 200 km. Terang gila. So sesuai dengan Hakim, dengan kecomelan dia, dengan keputihan dia. Okay, congrats untuk EV baru Okay, thank you so dan much. enjoy